Datuk Yang Pertua, keperluan pembinaan sekolah rendah di Taman Desa PD. Saya ingin mengangkat perhatian Dewan bahawa keperluan untuk mewujudkan sekolah rendah baru di kawasan Taman Desa PD pada masa ini kerana penduduknya terpaksa menghantar anak-anak mereka ke sekolah rendah yang agak jauh, iaitu di sekolah kebangsaan rantau terletak 10 km dari Desa PD, manakala sekolah kebangsaan Kampung Baru Sirusa pula 14 km. Jarak yang diberitahu mengi jauh ini memberi tekanan kepada ibu bapa, terutama mereka yang tidak mempunyai kenderaan sendiri, selain menambah kos pengangkutan dan masa perjalanan belajar setiap hari agak meletihkan mereka. Datuk Pertua, pembinaan sebelah sekolah rendah di Taman Desa PD bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk taman itu saja, malah akan turut menampung keperluan pendidikan anak-anak di sekitaran yang berhampiran seperti kampung barisan serta anak-anak pekerja ladang di ladang Suabeto. Dengan pertumbuhan polarisasi dan pembangunan perumahan di kawasan tersebut, kemudahan sekolah rendah yang lebih dekat akan mudah diakses adalah keperluan asas yang wajar diberi keutamaan. Saya mohon agar kerajaan negeri dan Kementerian Pendidikan mempertimbangkan sebuah sekolah rendah baru di Taman Desa PD bagi memastikan akses pendidikan yang lebih selamat, mudah, mampan untuk generasi muda pada asasnya.